Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam saya sebut di dalam tadi, tadi kita meraihkan anak-anak yatim yang dibawa oleh ahli-ahli yang berhormat, Adun, Ahli Parlimen, Senator, mari ke Bazar Ramadan di sekarang Stadium Darul Aman. Bazar Raya. Ada 104 orang anak-anak yatim yang diraihkan pada petang ni, dapat kerjasama daripada Westar Group dan Seri Dr. Syed Azman, tokek helikopter, tokek penerbang. Jadi ini tahun yang ketiga beliau menyumbang kepada program ni. Lebih pada tu kita tambah lah. Tahun ni dia bagi 50,000. Tahun lepas dia bagi 45,000. Kita shopping sampai anak-anak tu happy lah. Jadi kita tak ada lah program nak yatim semua sedih-sedih kan lah. Hari ni program riuh-riuh, seronok-seronok, bagi mereka bergembira. 100 orang lebih ni. Ya, kalau ada lebih, mereka akan bagi pada family lah. Itu untuk program petang ni. Jadi ada soalan lagi yang berbakit? Tak ada lah kot. 50,000. Lebih pada tu adalah duit poket adun-adun. Pak angkat yang bawa tu. Sebab tu saya kata kapak mereka kau-kau. Kapak kau-kau tak cukup, pak angkat tu lah tanggung. Jadi tak boleh kot. Kan oh? Cik, pasal PMX kan umum tak buat house kan. Oh ya. Masalah saya kata kalau kos lah dekat kos semua kan. Ya. Macam kerja negeri tetap buat. Ya kita buat lah di 27 bulan tu. Pasal persiapan dah buat, perolehan pun dah buat, kemah dah pasang, makanan dah ditempah. Itu pun bantu ekonomi para peniaga juga. Dan ini acara tahunan, bukan buat hari-hari. Dan kita sokong jugalah pandangan PMX tu untuk jabatan dan agensi menghadkan penganjuran. Saya jemputlah pakat main kongsi di Seri Mentalun 27 bulan ni. Ada no? Berkongsi raya. Semua saya jemput. Open house. Open house. Siapa-siapa pun boleh. Tak kira siapa-siapa lah. Parti lain ke parti saya ke. Rakan taulan. Musuh ketat. Semua boleh. Di media sosial kan ada orang yang mainkan isu lah. PMX membatalkan. Tapi kerja ni tetap buat. So mereka bandingkan itu macam prestasi, sokongan, semua tu ada efek. Ya, kalau kerajaan persekutuan batal tu bagus pasal agensi dia banyak. Agensi dia ribu-ribu kan. Tengok jabatan kementerian banyak, kita buat satu je lah. Kalau dia tak batal, mau jadi ribu-ribu majlis. Banyak mana belajar kan. Saya sokong pembatalan oleh PMX tu. Sikit dia banyak ni di sini kita belanja murah. Belanja banyak kita buat gotong royong ni acara tahunan. Di Kedah ni satu tu ya. Lepas tu mungkin Datuk Seri SS di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Satu atau dua saja kalau di peringkat negeri. Peringkat persekutuan mau jadi tiap-tiap kementerian ada, kalau ada kementerian ada 30 kali. Tu jabatan di bawah tu lagi. Mau jadi ratus-ratus kali. Sesuai lah arahan PMX tu saya sokong. Cuma pekat-pekat mai lah 27 bulan ni Seri Mentalunnya. Kerajaan negeri, GLC semua kongsi situ. Buat di situ. Meriah insya-Allah. Macam buka agensi lain ada kerajaan negeri memang Ya kita nasihat untuk dihadkan lah. Sama macam PMX nasihat tu lah. Jadi pekat mai satu tu je. Jadi tak ada lah dibatalkan semua sekali. Mai lah riuh-riuh di Mentalun tu 27 bulan. Pukul 5 sampai pukul 10 malam. Macam-macam jodoh. Jodoh-jodoh tu pun banyak GLC yang sponsor. Mereka jadikanlah rumah terbuka mereka. Saya nasihatkan macam tu. Jangan suruh saya cancel. Tak baik. Tak boleh. Saya nasihatkan. Setuju dengan arahan PMX tu. Kita hadkan. Mungkin ada perkhidmatan lain dari tingkat kerajaan negeri kan. Mungkin dari Persekutuan kerajaan negeri pun akan efek daripada kita berjimat ni bukan hari ni je. Kita berjimat daripada mula-mula tu dah jimat dah. Sebab tu kita punya akaun tutup tiap-tiap tahun surplus. Kita jimat sangat. Kita mana ada berapa kita? Semua jimat.
kerajaan negeri kena jimat. Daripada awal kita dah berjimat. Jadi bukan satu langkah baru lah. Kalau nak kata kerajaan mula berjimat tu bukan. Sebab kita dah berjimat lah sebelum ni. Kalau nak pekil lagi, habis kita. Dan kita tak mampu dah. Daripada dulu tak ada mampu.